Saya naik belon udara panas pada 18 November 2018. Bang, copek bang. Jauh okey. Assalamualaikum. Saya Arisa Dania. Dan saya Nurhan Humaira melaporkan secara langsung untuk TV PSS SK Sembilan. Berlangsungnya sebuah program komuniti yang penuh berinformasi iaitu Program Sentuhan Komuniti Bestari 2025 bertempat di Perpustakaan Desa Taman Intan Perdana Port Dickson. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, dan bersama tawa naungannya, satu jiwa tak kira. Program ini dijalankan pada 6 Disember 2025 bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari yang bertempat di Perpustakaan Desa Taman Intan Perdana, Port Dickson. Takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, Kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat. Program ini dianjurkan bertujuan untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat setempat serta memupuk minat terhadap ilmu, kreativiti dan gaya hidup sehat. Disantuni, Satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Berdiri megah selamanya kita bersama. Warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka. Kita semua. Majlis Bulan Gemilang ini telah diberikan oleh YB Dr. Raja Sekarang Adeng Seri Tajam Port Dickson merangkap ahli lembang PPANS. Anak Malaysia. Selamanya Malaysia Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan. Dalam ucapannya, beliau menzahirkan penghargaan kepada perpustakaan kerana menganjurkan program yang dapat mengalakkan penglibatan masyarakat sekaligus membantu pembangunan komuniti yang berilmu dan sejahtera. Utara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun bagi meriahkan suasana pada pagi ini. Antaranya termasuk pertandingan masak lomak cili api yang menyaksikan peserta mempamerkan bakat memasak hidangan tradisi Negeri Sembilan. Seterusnya, Fun Walk melibatkan peserta daripada pelbagai peringkat umur bagi mengalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Seterusnya, pertandingan bercerita online yang memberi peluang kepada generasi muda menonjolkan kreativiti dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, pertandingan mewarna berkeluarga, sebuah aktiviti santai yang mengeratkan hubungan kekeluargaan, dan yang akhir sekali, Trail of Knowledge, iaitu laluan cabaran berasaskan ilmu yang mengasah minda dan daya penerokaan para peserta. Selain itu, pengunjung juga tidak pulang dengan tangan kosong kerana pihak penganjur menyediakan cabutan bertuah dan pelbagai hadiah menarik. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Anak-anak orang Cina, Hai akan tarian naga. menyala sungguh megahnya. Hai Melayu. Penjuru
program berlangsung, suasana di Perpustakaan Desa Taman Intan Perdana begitu meriah dengan kehadiran penduduk setempat, para peserta pertandingan serta sukarelawan yang membantu menjayakan pelaksanaan program ini. Program seperti ini bukan sahaja memperkukuh hubungan kejiranan, malah menyemarakkan minat terhadap pembelajaran dan meningkatkan interaksi komuniti dalam suasana positif dan menyeronokkan. Masuk peserta-peserta. Salam sejahtera yang berhormat Datuk. Apakah pendapat Datuk tentang program pada hari ini? Pemberi Okey, hadiah. terima kasih. Adik nama siapa? Nurhana Maira. Nurhana. Memang ramai hari ini adik dekat sini merangsangkan dia satu program orang untuk menggalakkan untuk belajar lah. Okey, lagi. Terima kasih. Orang di bandar kadasan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Sekian sahaja liputan kami dari program Sukahan Komuniti. Saya Aisyah Dania. Dan saya Nurhana Maira melaporkan untuk TV PSS SK Internet bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Bye, jumpa lagi.